Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah sahaja kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai pada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang suka dan sentiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladina hadahumullah. Merekalah orang-orang yang telah pun Allah memberi hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka juga Allah telah membersihkan hati mereka. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli yang faham Quran. Mereka lah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma razuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah pada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk kesembuhannya serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, keampunkanlah dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, satulah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami jalan petunjuk-Mu. Allahumma sahil umurana man anfaqa li umurina. Ya Allah, Engkau permudahkanlah siapa jua yang infak untuk memudahkan segala urusan kami, khususnya dalam pengajian kami ini. Ya Allah, mudahkanlah dan senangkanlah orang-orang yang infak pada menjayakan majlis ini, ya Allah. Khususnya sahabat yang telah menginfakkan white box yang telah kami rasai saat ini. Mudahkanlah segala urusannya, murahkanlah rezekinya, senangkanlah hidupnya, berikanlah petunjuk kepadanya.
dan juga kepada orang-orang yang infak makan minum dan segala keperluan-keperluan kami, dan kekalah kami dalam perjuangan ini penuh mahabbah dan kasih sayang, dan gembirakanlah hati-hati kami demi menjaga Quran yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, dan kami sedang menyusuli sunnah-Mu, sunnah Nabi-Mu ya Allah, iaitu mentazimkan Quran ke dalam diri kami agar kami dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Baik ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebaik-baik kita mula pagi ni kita mula dengan ayat Quran, kan, supaya Quran itu masuk dalam diri kita. Kita setuju hari itu kita Yasin, kan? Yasin. Kita sampai ayat berapa hari itu? Kita berhenti Yasin. 7. Kalau boleh Yasin ni ada bersama kita. Kita boleh take note Yasin. Dah. Sebab Yasin ni sebenarnya ada dalam ni dah, tapi biar dia pecah-pecahkan. Okey, kalau nak tengok dalil ada ni muka surah 43. Sorry. 3 kan. Mata tak nampak dah. Rasa muda lagi. Besar takkan. Muka surat 23. Buah jadi 4. 23. Tengok. Kita sampai ayat berapa? Ni ada sebelah ayat ni. Ayat 23 Ustaz. Ayat 23. 23. Kita tengok Quran. Cepatnya. Ini semua andal-andal. Kita cari apa? Kata aman dalam Yasin. Okey. Buku surat 23, 24 tu dia bersambung. 24 sama sampai ayat 18 ada tu. Jadi kita tengok, kita sambung, kita bergerak ke depan. Anda rasa 6 ayat baru kan? 6, 7 ayat. Jalan. Sampai ke ayat 6. Ayat 7 dah. Betul tak? Kita ambil ayat 8. Boleh? Ke nak ayat 7? Boleh 7 lah kan? 7 lah. 7 Okey. Ayat 7, laqad haqqa al-qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Okey. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sadaqallah. Satu dulu. Kan? Cuba tengok. Laqad, apa makna laqad? Sungguh-sungguh. Kan? Haqqa, Kebenaran. Pasti. haqqa al-qawlu. Pasti berlaku perkataan ketentuan. Macam mana? Laqad haqqa, benarlah. Dah, haqqa benar kan? Al-qawlu, cakap. Al-qawl, percakapan. Kalam. Qaul ni kalam lah. Kalam Nabi benar. Haqqal qawlu ni telah berlaku. Dah. Haqqa fi'il madhi. Telah berlaku dakwah Nabi.
haqqal qawlu. Qawlu ni dakwah Nabi, kata-kata Nabi. Nah, ala atas kan, aksari apa makna? Kebanyakan mereka, aksarihim. Okey, ini satu isu. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Okey, tak apa, settle dulu. Kita tunggu. Gangguan sementara. Jangan ni. Kita terima kasih banyak ke Tuan Haji Anwar ni, dia jihad. Jihad sana balik balik rumah. Dah. Bukan free tu, pahala. Kat kita sekarang ni nak pahala banyak. Kita mari pun nak pahala. Kalau tak faham pun pahala boleh. Tapi kena niat niat dah kita. Niat dah kan. Baik, anda nak tarik semua yang hadir ni, dia faham struktur ayat ni. Laqad haqqal qawlu. Buang laqad. Laqad apa makna? Sungguh-sungguh. Sungguh ni dia masuk ni, dia masuk. Asal ayat haqqal qawlu. Haqqa al-qawlu. Telah benarlah. Al-qawlu apa makna? Ucapan Nabi, dakwah Nabi, Quran yang disampaikan oleh Nabi, itu al-qawlu. Haqqa telah terlaksana. Haji Muhammad kata telah melaksanakan segala dakwah, segala Quran telah disampaikan ala aktsarihim, atas kebanyakan orang Mekah. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Fahum la yu'minu. Fahum la yu'minu. Fa tu mana maka? Maka tu dia panggil kesan daripada dakwah. Fa tu jawab apa? Kesan daripada dakwah itu, hum mereka, la tidak, yu'minu tidak beriman. Okey, sekarang ni sahabat-sahabat faham ayat dah. Nabi tanggungjawab Nabi dah sesat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, tanggungjawab Nabi. Tapi hasilnya fahum la Aktsarihim tu apa Ustaz? kathir, banyak. Kalau aktsar, kebanyakan. Ini ayat lengkap. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Kita baca Yasin setiap hari kan, kita ambil, oh Nabi dah bawa semua dah, segala kepentingan kita. Tapi yang menentukan baik buruk ialah umat Nabi. Allah kata, jawab dia, fahum la yu'minu, itu sikap. Maka mereka itu tidak beriman. Ayat ni ada dua step. Step dakwah Nabi telah haqqa, telah terlaksana. Hasilnya fahum la yu'minu. Siapa salah? Manusia salah. Manusia salah. Dah. Manusia salah, mereka salah. Dia kata hum tu mereka. Okey, kita ambil dalam konteks kita, kan? Laqad haqqa al-faslu ala aktsarihim fahum la yahdurun. Contohnya dah, sungguhnya kita dah buat kelas ni dah, tapi mereka tak hadir. Contohnya tak faham tak apa. Tak faham tak apa. Dia akan dapat faham. Sabar je. Ustaz, sabar apa makna dia? Sabar. Hari itu Ustaz ada cakap sabar. Bagus. Apa nama perkataan sabar? Sabar. Tak boleh sabar. Sabar, dia buang. Tak sabar, tak mampu nak sabar, kita sebut sabar dengan S. Sin. Nah, kena so dia tahan. So dia masuk ke dalam. Sa dia buang. Mana tidak sesuai. Tekanan
dengan pelepasan. Orang tolak kita, kita lepas. Mana nak masuk? Orang tolak kita, kita tahan lah. Itu saw. Saw. Nampak tak? Makna ayat ni nampak pendek. Tapi kita tengok. Laqad. Apa makna laqad? La sungguh-sungguh, qad dua ni. Dia dua ni. La sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh. Tapi inna pun sesungguhnya Juga itu masuk isim. Itu masuk untuk ayat kata nama. Nanti. Okey. Laqad haqqa. Haqqa dia sama, dia atas fi'il madhi. Haqqa. Macam mana? Fa'ala. Haqqa. Ni asal apa haqqa? Haqqa. Cuba ucapkan. Tanwin. Apa ni tasydid? alif kaf. Haqqa ni, kalau kita nak jadi 3 huruf jadi kan? Jadi asalnya haqqa. Tiga huruf. Tapi sebab ada 2 kalimah, 2 huruf berturutan, dia hilang. Jadi itu sebab dia jadi fi'il madhi. Jadi dia Macam fa'ila. macam Fa'ala. haqqa fa'ala. Itu cara nak buat. Jadi kita pergi ya. Kalau haqqa, jadi kita tak guna yang ni, kita guna yang ni. Cuma yang ni asal. Haqqa ya, yahuqqu. Jangan lupa. Kau mati. Hakun. Jadi hakun. Mahkum. Ya. Root word dia pun haqqa. Inilah haqqa. Okey, sekarang ni Quran dia guna yang ni. Dia guna madhi, fi'il madhi, past tense dia guna. Dan dia masuk qad. Laqad haqqa. Sungguh-sungguh telah terlaksanalah al-qawlu. Ada haqqal qawlu. Qawlu apa makna? Qawl. Ucapan. Kan qawl Nabi maknanya dakwah Nabi. Qawl Nabi adalah Quran yang disampaikan oleh Nabi. Kan? Segala yang disampaikan oleh Nabi itu al-qawl. Sampai telah terlaksana pada siapa? Ala atasnya. Aktsarihim. Aktsarihim. Kebanyakan ahli Mekah dia telah terima dakwah Nabi. Tak. Kalau kita kata orang Mekah dah dapat dakwah Nabi. Dapat aku tak boleh. Sebab Quran berdalilkan Nabi telah sampai dan telah terlaksana kebanyakannya pada mereka dah dapat. Ini nas. Sungguh tak sungguh? Sungguh. Sebab dia datang dengan lapar. Makna sungguh-sungguh ni makna confirm Nabi dah sampai dan kebanyakan mereka dah tahu. Tapi apa? Faham? Ini jawabnya lah. Mengapa kamu tak beriman? Bukan mengapa. Faham. Satu kalimah. Jawapan. Maka mereka tidak yu'minu
Maknanya maka mereka tidak memilih beriman. Tidak memilih beriman. Mereka tidak beriman. Prof, satu soal. Hakko benar. Kan ini. Tapi sendiri kata pasti berlaku. Ayat telah berlaku. Hakko ni telah membenarkan. Apa mereka jemaah? Telah mana Nabi benar-benar sampai. Hakun, ni hakun ni kebenaran. Ada benarlah. Jadi dia guna yang ni. Telah terlaksana. Al-qawlu, kata-kata Nabi. Ada lagi satu kan, kalau begini benarlah mereka yang tak beriman itu digelarkan musyrikin. Tak, isu tak tu. Itu jauh. Dia nak, ayat ni nak cerita bahawa haqqal qawlu telah sampai dakwah. Ada haqqal qawlu ni, al-qawlu ni dakwah lah. Dakwah nanti lah. Dakwah. Ad-dakwah itu atas kebanyakan mereka. Hasilnya fahum la yu'minu. Itu yang nak cerita dia. Maknanya Nabi dah sampai. Jadi anda nak tarik perhatian. Pertama, Haji Muhammad tadi dia tanya, kalau laqad makna sungguh-sungguh kan? Inna apa makna inna? Inna sungguh-sungguh juga. Tapi dia masuk contohnya innallaha. Allah ni kata nama. Apa tak? Maknanya dari sudut makna dua-dua ni sama saja. Dia makna sungguh-sungguh. Mana juga, mana pula antara Allah dengan in. Sama je. Mengapa dia pakai lagi? Cuma yang ni kata nama, yang ni fi'il. Yang ni inna untuk kata nama, yang ni untuk fi'il. Di situ makna sama. Inna kata nama sahaja. Inna kata nama sahaja. Kata nama sahaja. Dia tak masuk atas fi'il. Masa apa Ustaz dia pakai laqad tak inna masa apa dia pakai laqad? Sebab laqad ni untuk fi'il, untuk perbuatan selepas dia. Dia tak boleh guna inna. Gitu. Ambil situ je. Jangan tanya lebih. Nah, tanya lebih dia sesak. Dalam surah, kenapa dia guna kerana mereka tidak beriman? Fahum tu, dia guna kerana. Kerana mereka tidak beriman. Jadi Ustaz, sungguh telah pasti lafaz haqqa tu perkataan yang dikatakan Tuhan Allah atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Dia tak pakai tetapi, dia tak pakai maka, dia pakai kerana mereka tidak beriman. Kalau kerana dia jadi lain pun mana? Dia mana lain tu? Kita kalau maka tu kesan daripada dakwah. Kesan daripada dakwah. Maka kan? Tapi kerana itu penyebab dakwah. Itulah terjemah tu macam mana tu? Maka ni seolah-olah di sebalik dakwah mereka tidak beriman. Kan? Yang ni belum dakwah. Yang ini dia macam kerana mereka tak beriman, sebab tu dakwah datang. Terbalik tu. Dia terbalik. Okey, kita tengok dia. Takut anda salah. Litunziraka, ayat sebelum tu kan. Kenapa Nabi datang? Ayat sebelum tu.
Kenapa Nabi datang? Litunzira, untuk engkau memberi peringatan kauman, akan satu kaum. Kaum ni macam mana? Ma unzira aba'uhum, belum diberi peringatan oleh tok nenek mereka. Fahum ghafilun, Maka orang itu lalai. maka mereka itu lalai. Sebab apa? Sebab tidak ada dakwah. Maksud datang dakwah. Kamu datang dakwah. Dan dakwah Nabi ni telah disampaikan, bukti laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, tapi mereka tidak beriman. Nampak ada connection tak? Betul. Tapi dia tak kata tapi. Itulah. Kalau dia kata tapi walakin kan? Walakin la yu'minun. Fa tu bukan mana tetapi, kesan fa. Daripada dakwah itu mereka ambil sikap tak nak ikut. Ambil sikap tak nak ikut. Maka dengan sebab itu ayat berikut datang. Apa dia? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kan? Inna, sungguh-sungguh kami. Ayat isim tu bab kami. Sungguh panjang kan? Inna, sungguh-sungguh kami. Siapa kata? Allah. Sungguh-sungguh kami ja'alna, kami dah jadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka aghlalan, belenggu, ikatan. Dah, di leher-leher mereka ikatan. Macam mana kalau ikat? Lepas tu jadi mana? Jadi mana? Fahiyya, hiya aghlal tu ilal adqan, ke dagu. Dia tarik gini, ikat gini, tak boleh nak angkat. Adqan, zaqan, dagu, ke dagu. Lepas tu jadi mana? Fahum mukmahu, maka mereka di tengadang. Mana dah ikat ini. Mukmah ini isim maf'ul, mukmah. Jadi isim af'ala, wazan kedua. Af'ala, akmaha, yukmahu, akmih, ikmah, mukmah. Isim maf'ul. Mama semua masuk ni. Anda nak ajar satu ilmu. Bila kita tak faham, subhanallah, sebut dulu. Jangan macam ni. Orang macam ni tu masuk. Tak, sebab itu dia punya, okey, Ana baru sebut sekali dua kali kan. Hari ni baru sekali, baru akmaha, yukmihu, akmih, ikmah, mukmahun. Allah. Kita kata gini, Allah. Dalam sama, subhanallah, hebatnya Quran, aku nak. Begitu. Tak boleh. Ya Allah, aku tak dapat. Itu doa. Jangan duk gitu. Hebatnya Quran, aku mesti boleh. Dia mari semangat tu. Allah. Habis hari tu. Benda hebat, takkan kita tak nak. Payah. Allah nak bini dulu pun payah. Tapi boleh bini sebab kita nak. Kan? Prof, Ya. ayat ini adakah ia menjadi sebagai satu pertemahan kepada orang yang ingkar kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Itu dia tunjuk, dia kata aku tak boleh bergerak dah. Dia tak boleh pandang kiri kanan. Itulah nanti kita sama-sama kaji. Biar anda nampak, kita nampak belakang. Tak boleh Hana cerita, oh ya, tapi tak nampak. Kita sama-sama nampak. Ada betul tak? Kita nak baca Yasin tiap hari Jumaat, malam Jumaat. Dan tiap hari pun baca Yasin. Tapi benda-benda gini ni, kita kena masuk nanti.
Maknanya cuba tengok deretan ayat tu. Maka ayat berapa ni? Ayat berapa? Ayat 8. Fahum muqmahun. Muqmahun maknanya terikat. Apa? tak boleh menghadap. Termenghadap. Termenghadap ni mana dah ikat. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak. Termenghadap. Dia ambil, dia ikat gitu ke dagu. Mana, apa makna tu? Kalau daripada Kalau kita tengok zahirnya, azab lah. Kan? dia tak boleh gerak lah, dia dah Azab lah. azab. Azab. Seksa. Tak, tapi kita nak jawab kepada Haji Yahya kata, kenapa terjemah gitu? Mungkin kita, jalan kita, fahaman kita lari. Kita nak tengok. Dia sama-sama kita jumpa. Adakah Yasin ni dia nak cerita satu, litunzira qauman, Nabi datang untuk Nabi memberi peringatan kepada kaum Arab dan mana-mana kaum yang belum disampaikan dakwah kepada mereka, kerana tak sampai dakwah, fahum ghafilun, mereka lalai. Lepas tu ayat yang ketujuh, laqad haqqal qawlu, sungguh-sungguh telah terlaksana dakwah kepada mereka, kepada kaum tu, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka. Hasilnya fahum la yu'minu, dia tak ikut, tak beriman juga. Maka bila tak beriman, kalau dia mati dan tak beriman, kami jadikan di leher mereka belenggu-belenggu dan diikat sampai ke dagu, maka dia tidak boleh mendongak lagi. Bukankah itu azab? Kan? Pada zahir. Waja'alna, dan kami jadikan mim baini aidihim, mim baini aidihim, aidin yadun, depan mereka, kan? Wa min khalfihim, belakang. Apa benda? Kami jadikan di antara tangan-tangan mereka sadda. Tembok, pagar, dinding macam ni, sadda dia panggil. Tapi bukan dinding kecilnya, dinding batu, sadda. Tak nampak. Di depan ada sadda, di belakang wa min khalfi ni belakang mereka sadda. Lagi fa'aghshayna. Kalimah aghshayna kalimah lain tu, fi'il lain. Ja'alna aghshayna, kami tutup. Aghshayna, Allah kata kami tutupkan. Tutup ni atas, depan, belakang, mana kelilingnya ada sadar. Di atas fa'aghshaynahu, tutup atas dengan penutup. Fahum, kesannya fahum la yubsirun, maka mereka tak dapat melihat ke atas. Tutup. Azab lah kot. Dia tak ada tutup di atas, dia kata depan dan belakang. Dia tak ada sebut di atas di sini. Aghshayna ni memang di atas. Tutup tak tutup kat sini, tutup mesti tutup mesti aghsha ni mesti di atas. Kami tutup ke atas, itulah aghshaynahum, mereka tertutup kan, tertutup, maka mereka tak dapat lihat. Depan ada sadda, belakang ada sadda, atas ditutup, semua ditutup. Duduk dalam, seolah dalam satu bilik yang mereka dapat nampak
Nampak dalam bilik tu je lah. Tak nampak lah di luar tu. Kalau tak ada lampu, gelap. Tak nampak. Seperti sel jil tu. Sel jin. Okey. Itu nampak suasana tu. Tapi kita tak faham lagi ni benda apa. Ana nak kembali kepada terjemahan tu. Wasawaun, ayat berikut. Wasawaun alaihim, sama sahaja ke atas mereka dah, kepada mereka. A'anzartahum, terima apa? Apakah pertama tak ada dua. Pertama tu soalan. Apakah engkau Nabi lah memberingatkan kepada mereka? Amlam, atau tidak? Tunzir, engkau memberi peringatan kepada mereka? Jawab dia, la yu'minu, tak beriman. Macam lain pula tadi. Macam yang Haji Yahya terjemah tu masuk sini. Ada dua suasana di sini. Suasana zahir ialah Nabi sampai dakwah macam kita kata tadi. Suasana batin ialah perangai orang yang menolak agama ni macam orang duduk dalam bilik yang ditutup depan, belakang, atas. Orang mari dakwah macam mana pun tak nampak. Engkau beritahu ke, tak beritahu ke, tak boleh. Sebab tu kita jangan tutup kita. Pak Tanah kata tadi, jangan tutup bahawa kita ni tak boleh faham Quran. Kena buka. Kalau tutup, dia tak masuk ilmu. Kena taubat dah kata ni. Betul tak? Maknanya demon ni yang tidak terima Nabi ni, dia tutup. Abu Jahal kan, dia tutup. Nabi aku tak say. Nabi ni benda baru, gila semua sekali. Tak tutup semua. Marilah dakwah macam mana pun. Sawa'un, sama saja. A'anzartahum, engkau beringat pada mereka. Am lam tunzirhum, ataupun tidak beri peringatan. La yu'minu, tak akan beriman. Inilah yang kebanyakan mereka. Tapi yang beriman. Yang beriman. Sebab apa dia beriman? Ayat berikut. Innama, itu ayat ini orang beriman. Yang tadi tak beriman. Innama, hanya saja tunziru, engkau boleh memberi peringatan. Siapa? Manittaba'adz dzikra. Tahniah kita semua. Kita ittaba'adz dzikra. Kalau tak ittaba'adz dzikra, tak mari semua ni ittaba'adz dzikra. Dia akan berubah, dia akan faham kalau ittaba'adz dzikra. Tak ditutup pintu. Aku pecen, malah ada susah-susah nak mari. Habis masa je kan. Baik aku main cucu. Itu kita tutup pintu. Contoh yang ni, contoh kan. Takut kena siapa-siapa tak? Contoh. Kena Ustaz. Kena. Jangan tutup pintu. Innama, itu sahaja tunziru, engkau boleh beri peringatan. Siapa? Man ittaba'adz dzikra, mereka follow. Ittaba' ni follow Quran. Dzikra ni Quran, dzikra ni Islam, dzikra ni Nabi. Dia follow kat kita dah, alhamdulillah. Sebab tu kita kena tahniah pada diri kita. Hari ni kan, ingat ke tak cukup, tak penuh ni, penuh. Allah, alhamdulillah. Satu jihad dah. Ittaba'. Orang ni saja dia boleh masuk. Walaupun dia tak faham, walaupun dia tepuk dahi, akan masuk. Yang dia tepuk dahi. Baik. InsyaAllah dengan tepuk dahi tu dia masuk ilmu. Subhanallah. Tepuk dahi tu okey? Tak okey. Dia silap. Tapi dia niat gini,
Masuk. Okey. Nampak tak? Yasin ni mengajar kita semangat rupanya. Yasin ni mengajar kita cuba buka peluang kepada diri kita untuk sesuatu yang dianggap berat. Sanggupkah kita tak buka peluang kepada Quran yang diturunkan kepada kita? Berat je mak. Berat. Memang berat. Biarlah. Kerja boleh tak boleh hidayah Allah. Ya. Boleh insya-Allah. Gitu. Jadi di sini ana nampak bagi orang yang Allah kata dalam ayat 7 tu, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, kan? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah sampai kebenaran ke atas kebanyakan mereka, tapi mereka tak beriman. Kenapa mereka tak beriman sedangkan sampai dah? Dia ibarat dia berada dalam satu bilik yang gelap, depan ada sadar, belakang ada sadar, di atas tutup. Apa makna? Dia tidak dia buat keputusan, dia tak boleh terima hak Nabi bawa. Tak boleh terima. Sebab tu dia tak ikut. Nabi kata baik macam mana tutup. Sepatutnya dengar dulu. Kalau baik terima, tak baik tolak. Kita gini, cuba dulu. Kan? Paling-paling tidak macam Haji kata, Datuk kata, Ustaz, saya tak faham, tapi saya boleh ilmu sikit. Boleh juga tak? Macam Yasin kita duk baca. Tak lah. Apa ni kita sebelum ni kita tak faham begini, hari ni kita faham. Maksud itu. Cuma ayat ni Allah nak mau bagi tahu dia. Jadi apa maksud signifikan dia punya ayat. Ni sawa'un ni. Orang yang bila dia tutup telinga dia rasa dia memang tak boleh, dia tak tak nak. Orang macam ni beri ke apa pun. Dia buat putusan tak nak. Aku no. Orang no ni tak boleh buat apa dah. Kecuali dia kata, okeylah aku dengar. Saya rasa masalah ni dia sebenarnya dia nak rujuk pada diri kita. Diri kita kan. Kalau nak diibaratkan apa ni buah yang benar Nabi dah sampaikan apa masih ada dinding di depan di belakang dan di atas. Dia terlampau ego dan terlampau apa ni arrogant Sombong. Sebab pada dia kan macam kita juga, saya rasa ni macam diri saya juga. Kadang saya rasa saya pandai. Jadi ya ni biasalah. Jadi kita tak nak ukur diri kita tu kepada kita nak belajar. Kita ingat kita dah pandai. Jadi plus in the end kita tak boleh apa sebab kita dah tutup depan belakang atas. Ya, tutup peluang. Tutup peluang kan. Tapi kalau kita tutup open, I'm new to this, I have no knowledge, Ustaz cakap apa itu buka kita dengar. Itu sebenar. Ana pun macam tu juga dulu. Ana tak faham. Ustaz cakap pun faham. Tapi tak faham pun. Kan? Tapi ya, tapi kena ana sabar je. 3 tahun ana sabar. Sabar tak faham. Tahu yang keempat, faham. Sebab maklumat tu dah masuk. Dia masuk 1 tak faham, 2 tak faham, 3 tak faham. Bila masuk banyak dia komunikasi sama-sama tak faham jadi faham. Betul. Kenapa saya faham tahun 4? Sebab 3 tahun saya pergi tak faham tapi saya sabar. Saya tak tarik diri pun. Saya tak kata ustaz tak pandai mengajar, tak kata pun. Saya kata saya tak erti nak faham. Bukan tak nak katakan ikut demo ada orang kata boleh balas kamu. Tak, begitulah sebenarnya. Ilmu ni dia cambah lama-lama nampak. Gitu.
pengalaman. Bahasa Arab ni lah, secara khusus bahasa Arab. Betul Ustaz. Nah. Masa saya belajar masa dulu, hari akhir kelas tu, Ah. saya nak pulang. Saya bercerita ke dia tu, saya kata, "Guna balik dia dah sedia kelas." Dia kata, "Bagus tu. Guna balik tu." Tapi dah sedia kelas. Last day tu lah yang nak ya. Husnul khatimah. Saya ada soalan. Ah. Dalam Al-Quran ni banyak dia cakap kan, terutama dia kata kamu Nabi Muhammad SAW hanyalah untuk menyampaikan. Sama ada berubah atau tidak berubah, itu bukan tanggungjawab, adalah tanggungjawabku sebagai Tuhan. adakah ini kaitan dengan ayat yang kita sekarang ni tengah tadabbur ini? Ya, Ada tak? ada juga kaitan. Maknanya kita sebagai Nabi dia sampai. Haqqal qaulu tu telah sampailah ke atas kebanyakan mereka. Tapi hasilnya mereka tidak beriman. Sebab apa? Sombong. Rasa kan orang ni Quraisy ni dia pimpinan. Dia dah lama dah jadi orang besar. Jadi takkan nak turun standard, nak ikut Muhammad. Jadi dia tutuplah depan belakang semua. Tak kuasa dia lah. Kuatlah kuasa. Kuasa dan dia naik. Dia jadi pemimpin. Maknanya orang macam ni kata Allah, sawaun, sama saja. Alaihim, atas mereka, engkau beringat atau tak beringat. Akhirnya la yu'minu. Dia tidak akan ikut Nabi. Jadi maksud kita di sini, kita jangan tutup peluang. Jangan tutup peluang walaupun kita benceng, walaupun kita umur 70, 80. Bukalah peluang. Mana tahu kan. Lagipun Ustaz, lagipun kita kadang-kadang susah nak terima ilmu sebab kita dah ada preconceived idea about the person. Macam contohnya, pasal apa saya ambil Ustaz nak mengajar kelas saya? Kan? Pasal Ustaz dah mengajar di universiti, Ustaz dah jadi profesor, sampai Ustaz pension pun Ustaz mengajar sini-sini lagi. So dari segi ilmu dan dari segi pengalaman, memang tak ada siapa nak berjalan ni lah tak sama orang kita ni. Jadi preconceived idea terhadap Ustaz tu bagi saya lah. Saya tak nampak ada isu orang yang nak mengajar saya. So sekarang ni isunya yang saya tak faham, saya tak boleh terima itu. Sebab tadi lah tu dinding depan, dinding belakang, dinding di atas, dan mungkin kerana kesombongan saya. Sebab saya perlu pandai bidang lain. Saya perlu pandai bidang ni. Ustaz tak pandai bidang yang saya pandai. Betul. Jadi pasal apa saya nak pergi dengar cakap Ustaz? Tapi oleh kerana saya dah ada preconceived idea yang Ustaz ni memang orang yang layak untuk ajar saya. Kalau saya kena duduk, saya kena dengar lah. Saya buang lah dekat tingkat duduk tadi, itu belum saya nak tengok. Saya punya pangkat, saya punya ego, saya punya sombong saya. Saya kena buang kat luar tu. Baru saya boleh terima. Kalau Yalah. tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dan saya tak nak diri kita ini beza-bezakan kan. Saya pun tidak lebih mulia daripada sahabat-sahabat. Saya duduk sini sebab saya mengajar. Ada masa-masa saya duduk bawah juga. Ilmu lain juga. Ada bawah juga. Orang kata macam mana pun kita nak murid. Ada murid kena nak murid lah. Kan? Contoh gitu. Jadi hari ni lah sahabat-sahabat semua, hari ni terjawab ego seseorang. Tak. Yasin ini telah membuka mata pada kita. Ana pun baru terbuka. Padahal baca Yasin faham. Tapi kerana barakah majlis yang begini. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Mana sekarang ni ayat yang keberapa tu? 8, 7 dan 8. Tak. Innama tunzira tu. Innama tu ada tu hasrin. Tidak boleh ada cara lain untuk kita nak buka peluang pada diri kita kecuali kena ada ittaba'az zikra, rasa rendah diri, rasa nak ikut Nabi. Tak, ittaba'az zikra. Kalau dalam zaman tu dia ikut Nabi, wa khasyar rahman, dia bimbang kepada Tuhan yang bernama Rahman. Khasyah, takut. Kita kena tanam rasa takut pada Rahman. Dia turun Quran pada kita, beri anugerah daripada Allah Mahfuz turun ke bumi, dan Nabi tinggal kita buat kecil je. Tak? Sejauh mana kita berkorban untuk Quran? Tak?
Setahu mana kita habis masa untuk Quran? Tak banyak. Berbanding dengan yang kita kejar untuk dunia kita kan. Dunia kita nak tinggal, yang ni nak pergi bersama dalam kubur. Surah Mulk kita kena bawa, dia jadi benteng pada kita. Jadi bagaimana kita orang yang dekat dengan Allah ni, mana nak jumpa Allah bila masa ni, tak mati ni satu nikmat. Kalau bersedia kalau tak bersedia, azab. Ya, kita sedia ni. Ada. Maknanya ayat akhir dan muka ayat sebelah ni, itulah tugas kita sekarang. Itulah sikap kita sekarang. Dan tidak ada pilihan lain. Innama, yang kita kata innama tu, hanya ini sahajalah. Tunzira, engkau boleh beri peringatan. Manittaba'a dzikra, satu orang yang tu dia suka nak follow yang hak dia tak tahu. Quran, zikran ni Quran lah. Dan dia nak buat tu sebab apa? Khasyar Rahman. Dalam masa sama, khasyah, dia takut kepada Allah yang bernama Rahman. Siapa dia sebut Rahman? Sebab apa dia sebut Rahman? Sebab apa dia tak kata khasyah Allah? Sebab Rahman sifat memberi Allah. Memberi. Rahman ni dia beri duit, beri rumah, beri isteri, beri segala-gala dengan Rahman dia. Jadi kita bimbang pada Rahman Allah, dia beri sekarang ni takut dia ambil balik. Kan? Dia beri sekarang ni takut dia stop. Jadi kita kena takut ke dia agar dia jaga kita. Tak? Dia jaga kita. Takut dengan bos Ustaz. Ha? Takut dengan bos. Yalah, Allah tu bos lah. Nah, kalau bos sekarang ni, mana ada bos dah. Dulu kita kerja kan, kita kerja dengan syarikat, khasyah bos kan. Jadi sekarang ni bos tak ada dah, kita dengan Allah yalah. Gitu. Benar tak? Kalau orang macam ni, kata Allah apa? Tengok ayat berikut. Fabashir, apa tu? Bashir hu. Bashir fi amal kan? Bashara khabar. Kan bashara ni fa'ala. Bashara orang fi amal. Bashara yubashiru bashir amal. Yubashir. Sini Bashir. Bashir hu. Hu tu orang tu. Bashir, berilah kabar gembira. Maknanya wazan fa'ala fi'il amal. Cara kita nak bashir, kita minta sini. Wazan ketiga fa'ala, basyara yubashiru, bashir. Bashir fi'il amal. Macam mana nak terjemah? Fi'il amal ni engkau hendaklah beri khabar gembira kepada orang tu. Dengan apa? Fabashirhu, dapat maghfirah. Masya Allah. Beri khabar gembira dengan dapat maghfirah. Kita hari ni 2 jam Allah suruh beritahu kita khabar gembira dengan keampunan Allah. Satu. Yang kedua, bukan satu je, bimaghfiratin, lagi wa ajrin karim, dan khabar gembiralah kepada orang tu dengan ajrin karim, pahala yang Mulia. sangat mulia. Apa pahala yang mulia? Apa yang paling mulia untuk kita lepas mati? Syurga. Ajrin karim ni syurga. Dapat keampunan Allah, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, syurga. Mana maghfirah, pembersihan, ajrin karim, syurga.
Jamin syurga hanya sikap kita je. Sikap rendah diri. Sebab takabur ni Allah punya, kan? Rasa besar diri ni Allah bukan kita. Kita ni tawaduk, kita ni berhajat, tak tahu belajar, tak tahu tanya. Itulah kita. Tapi kalau kita kata itu Allah, kan? Pandai, Allah alim, kan? Kita tak pandai. Cuma kita sama-sama kita ni tolong-menolong je. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nampak tak? Yasin ni sahabat-sahabat sekalian, ni baru sebelah ayat kita jumpa hari ni. Nak jumpa hari ni. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kalau kita boleh berjuang seminggu sekali ni, tersabar tak? Tersabar. Kecuali ada uzur daripada anak. Kalau ada uzur pada anak nak balik 1 bulan ni, 2 bulan balik Kelantan tiap-tiap bulan, kan? Tapi anak tangguh untuk balik 2 bulan petang sana kelas ni je. Dah pindah dah Tuan Ustaz. Dah hal sana. Dah lah kali balik dah dukun. Itu Ustaz kata. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita kembali balik kepada pengajian kita tadi. Kita bincang secara praktikal sebelah ayat, ataupun tak sampai sebelah, daripada ayat 7 sampai ayat 11, berkaitan dengan beberapa fi'il yang digunakan di dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam muka surat ni 23, kan, kalau kita tengok yang merah tu, yang merah itu pada latihan berapa tu? A, kan, sebelah kanan tu. Dia kata ujian satu, ujian satu tu, yang ayat yang kita baca tadi dah selesai dah. Kita tengok A tu, pilih kata dasar bagi perkataan yang berwarna. Maknanya kita ambil ayat ini je. Inna ja'alna nombor 5. Ja'alna nombor 5, dia ada jing ain lam kata dasar dia, kan? Jing ain lam ke ain lam nun? Yang mana satu? Ja'alna, jing ain lam. Mana kata dasarnya ja'ala. Jadi kalau kami telah, jadi ja'alna. Kita tambah na, kan? Na tu kami telah. Okey. Kami telah tu pelaku mana dalam ni? Ja'ala tak pelaku-pelaku. Dia ada tulis pelaku ni. Ada tak orang tak dapat ni? Semua dapat, kan? Yang terkini. Yang ada halus-halus ni pakai. Okey.
Tapi masalahnya yang ni tak ada yang pelaku. Kena buat dua juga. Sebab tu Haji kita tadi dah kata beg saya dah besar dah. Jadi yang pelaku ni okey, ja'ala, okey, ja'alna nombor 5 kan. Ja'alna asalnya jim ain lam. Jim ain lam, kalau kita tengok di wazan ni, jim ain lam wazan pertama kan? Ja'ala wazan pertama. Bila wazan pertama, pelakunya mana pelaku? Jadi kita pergi wazan pertama. Okey, kita turun yang ni. Turun ke bawah kepada pelaku tu, yang tambah nun di akhir sebelumnya mati, ja'alna. Kat mana pelaku? Nahnu kan? Kena pergi situ. Pelaku huwa tidak, dia perempuan tidak, awak tidak, saya tu kan? Nahnu na, maknanya titik-titik na, maknanya ja'alna. Di sini makna kami telah. Jadi kita tengok Quran, inna ja'alna, sungguh-sungguh kami telah jadikan. Begitu. Jadi kita kena main gini main gini. Jadi ja'alna. Okey, selesai yang tu. Kalimah yang kedua, muqmahun, nombor 6. Muqmahun dia nak asal kalimah. Qamim ha, qamaha, betul. Qamaha. Okey, kalimah yang kalau qamaha, mukmahu dia tambah apa sini? Dia tambah mim kan? Dia tambah apa? Mim, waw, nun. Jadi mukmahun, orang-orang yang diikat di lehernya, dibelenggu. Okey. Sesungguhnya kami telah jadikan di leher-leher mereka belenggu-belenggu. Fahya, belenggu tu sampai ke dagu. Fahum mukmahu, dia mana tak boleh bergerak lah. Mukmahu ni terikat. Kemudian ayat berikut, waja'alna min baini aydihim wa min khalfi min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fa'aghshayna, aghshayna asal dia nombor 8. Aghshayna alih rinshin ke rinshin ya? Bukan alih ain rinshin ya. Rinshin ya asalnya di sini kalau rinshin ya macam mana? Sini madi. Madi sini tak? Kita kena tukar balik jadi ya. Jadi apa? Rasya. Tapi rasya dalam Quran dia tak kata rasya, dia tambah hamzah ni. Jadi arsya.
Arsyaya gitulah. Tapi dia tak baca sebab mat. Jadi arsya panjang, jadi arsya gitu. Okey. Arsya, kalau rasya tutup. Rasya itu saya tutup. Kalau arsya kita letak benda dalam lubang, kita tutup. Mana kita ambil benda, tutup dengan penutup. Dia panggil arsya. Arsyaina, kami tutupkan. Madiyah, maknanya ayat ni arsyaina, pelakunya kami kan. Kami tutupkan. Dah. Maknanya Allah, sebab wazan kedua ni makna bangun membuat. Allah sengaja menutupkan mereka sehingga fahum la yubsirun. Itu mana yubsirun. Yubsirun nombor 7. Asalnya apa? Basara yang kedua tu. Basara mana ditambah ya, ditambah waw nun. Jadi kalau tambah ya waw nun, kita nak letak mana? Tambah ya mudhari' lah. Yubsirun. Yubsirun. Ramai kan? Yubsiruna. Okey. Kalau yubsiru bagi depan, yubsiruna. Agak-agak wazan mana yubsiru ni? Wazan pertama ke kedua ke ketiga? Cuba tengok. Kita tengok wazan kedua. Af'ala yuf'ilu. Yubsiru sama dengan yuf'ilu. Sama kan? Mana yuf'ilu, yubsiru. Makna yubsiru ni wazan kedua mudhari'. Wazan kedua mudhari'. Sebab sama baris. Yuf'ilu, yubsiru. Cuma dia tambah waw nun je untuk menunjukkan ramai. Yubsiruna. Oh, maknanya kalau tambah waw nun, fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat. Dia nak tengok, usaha nak tengok, tapi tak boleh tengok, tak boleh lihat. Sebab apa? Arsyaina, kami tutupkan. Jadi sahabat kita tadi dia tanya, jadi kalau Allah tutup, kami tutup, maknanya kita tak ada peranan lah. Nah, kalau orang tu dah ditutup peluang dia, bukan dia salah, Allah tutup. Macam mana nak jawab? Dia Haji tanya tadi isunya. Dia kata dah Allah tutup. Macam mana? Jadi kita ni tak salah, yang salahnya Allah. Kita pergi situ. Kita gini, kita nak jawab ke dia, kita kata gini. Cuba baca ayat, jangan baca ayat Allahumma salli ala. Ayat berapa? Jangan baca ayat nombor 8, nombor 9. Jangan baca ayat nombor 9 sahaja. Kena baca ayat sebelum nombor 9. Okey, nombor 8. Boleh tak? Cukup dah nak jawab baca 8 dengan 9. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyal adqani fahum muqmahun. Lalu kami jadikan di depan mereka penutup, belakang mereka penutup, sadar, dan kami tutup atas, maka mereka tidak melihat. Jadi Allah kata kami tutup. Jadi macam mana nak lihat? Dah Allah tutup kita. Baca ayat sebelum tu lagi. Ayat 7. Ki Allah tutup ki ayat 7. Ayat 7 ni laqad haqqal qawlu, dah sampai ke dia.
haqqal qawlu, Nabi dah sampai, ala aktsarihim, di atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minu, dia tolak. Nabi sampai-sampai dia rasa Nabi ni bukan sepupu Yahudi kan. Yahudi ni dia tak terima Nabi bukan sebab Nabi dia tak kenal, dia kenal Nabi. Dia kenal sifat-sifat Nabi disebut dalam Taurat. Cuma dia tak boleh terima Nabi sebab Nabi ni bukan orang Yahudi, tu je. Jadi sikap rasa tidak puas hati. Dalam orang tak puas hati, kalau orang biasa tak apa, dia tak puas hati dengan orang yang dilantik, dalam masa sama dia ada kedudukan. Dia ketua gereja. Takkan ketua gereja nak turun jadi orang ayat biasa kerana nak ikut Muhammad. Biarlah dia teru, arah-arah aku ni betul juga, tapi dia tahu dia salah. Jadi kita kena baca ayat 7, baru terjawab ayat 8, baru terjawab ayat 9. Tapi kalau baca ayat 9 buat keputusan, tak jadi ya? Dia jadi sesat. Sebab tu Quran, bila kita nak baca dan sembahyang, jangan ambil satu ayat hak tergantung. Kena ambil, cari ayat yang lengkap. Contohnya dalam ayat Yasin ni, kita jangan ambil inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Tinggal ayat laqad haqqan. Dari sudut struktur cerita terputus, tergantung. Bila tergantung, kalau orang jenis faham, gitu, kita tak ada peluang, gitu kok. Bukan kita salah, Allah tak tunjuk hidayah. Kenapa tak pergi Mekah? Belum dapat. Kenapa tak pergi haji? Belum dapat seru. Kenapa sembahyang? Belum dapat. Ada. Kita salahkan orang. Padahal dah panggil, dah azan, tiap-tiap hari dah panggil azan. Marilah sembahyang. Kenapa lagi sembahyang? Belum dapat lagi. Belum dapat hidayah lagi. Maknanya kita tak habis baca. Apa tak? Maknanya Yasin, sebab itulah kata Allah, kata Nabi, Yasin mengikut hayat, mengikut apa? Mengikut niat kita. Kita niat nak apa, kita dapat. Baca Yasin je. Sebenarnya ini jawapan dia. Kan? Ini jawapan dia. Ana sungguh tertariklah. Sebelum ni baca dah, tapi tak mari gini. Hari ni kira special lah kita. Makna kena ambil ayat 7, baru terjawab ayat 8, ayat 9, ayat 10. Maka kedudukan kita sekarang yang kita buat kelas ni, kita berada di ayat sebelah. Kita terlepas ayat, kita telah mendapat seruan daripada Nabi ayat 7, dan kita berada ayat 11. Yang tengah-tengah ni orang masalah, dan kita tak termasuk. Kita tak termasuk. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak tu cara kita nak komunikasi dengan ayat ni? Innama tunziru man ittaba'a. Perkataan ittaba'a dalam nombor 9, asalnya apa dia? Taba'a. Maknanya ittaba'a dia tambah hamzah tu, hamzah wasal dia tambah. Kemudian ta tu tasydid. Kalau ta tasydid dia panggil apa? Kalau ada tasydid, kita nak kata apa? Makna kita kata asalnya dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama diidghamkan jadi ittaba'a. Kalau asal taba'a, dia ittaba'a, asalnya ta ba kan? Kalau ittaba'a, huruf apa tambah? Huruf alif, dia panggil hamzah wasal. Ataupun alif wasal pun tak apa. Alif wasal lah, alif wasal. Jadi ini tasydid. Tasydid maknanya apa? Maknanya ada alif, ada ta, ada gini. Nah, ba'a asal gini.
kemudian sebab ada ta dua, dia idgham jadi ittaba'a, tak? Asalnya taba'a. Okey, dalam dua ta ni, ta yang mana asal? Yang pertama ke yang kedua? Ha? Okey, cari wazan. Okey, wazan ni kan? Cuba letak ittaba'a. Sama tak? If, it, ta, ba. Wazan ni. Kalau wazan ni, yang ditambah pada wazan ni apa? Daripada alif dengan ta. Maka ni pun yang ni asal lah. Sebab ditambah di sini. Ni asal. Jadi ta ni ta asal, ni ta tambah. Itu cara dia. Jadi ittaba'a asalnya ittaba'a atas wazan ifta'ala. Apa tak? Nampak tapi tak reti Ustaz. Tak reti dah tu. Nampak tu reti dah tu. Cuma dia tak cukup lagi kerangka dia menyebabkan kita tak boleh pakai lagi. Reti dah. Tanya Muhammad, reti kan Haji Muhammad? Tak reti tak? Faham tak? Sikit faham. Sikit tu betul dah tu. Bro, pasal tamati itu dia punya huruf asal. Sebab dia punya pattern dia mati. Ini huruf asal, pa, ain, lam asal, ditambah ta, ditambah alif. Jadi yang ni pun alif tambah. Ta yang mati ni sama dengan fa, maka ta ni asal. Ta yang kedua ini berbaris. Ta ni berbaris tapi ni tambah. Ni pun tambah. Ukur je ukur. Jadi asal dia tak mati lah. Yang macam ifta'ala tu. Macam ifta'ala. Mana kita tahu ifta'ala mana terhasil perbuatan. Ittaba'a terhasil ikut. Tak? Sebab tu dalam ni banyak buku kita kena tengok. Dalam ni ifta'ala. Mana ifta'ala? Yang ni pun dia lari tak? Ifta'ala wazannya ke berapa? Yang kelima. Ini dalam ni cuma tengok nombor 5, makna nombor 5 tu. Berlaku secara saling antara mana Nabi dakwah, kita kena dakwah berlaku saling. Maknanya kita terima terhasil. Jadi macam mana kita nak faham innama tunzira, sungguh-sungguh engkau memberi peringatan, man ittaba'a, orang yang saling menerima. Nabi dakwah, orang tu pun terima. Az-zikra ialah Quran ataupun Islam. Zikra. Jadi orang yang dah terima Quran, terima Islam, maka kalau Nabi beri peringatan pada, ya. Tapi kalau dia dah tolak, dia pagarkan semua. Jadi macam mana nak maklum ke dia, nak beri peringatan? Dah tolak dah. Aku tak percaya ada akhirat. Tolak dah tu. Bila tak percaya ada akhirat, kita ajar macam mana pun dia dah tutup. Tak masuk ni kita tutup gini. Tutup ni curahlah macam mana pun, air kekal gini tak berubah. Itu maksudnya. Jadi nampak tak dia punya manfaat wazan? Manfaat wazan ni. Dia kalau kita nampak sekarang ni nampak faham, tapi nak apply dalam masa sikit kan, tidak
Jadi lama-lama dia jadi bukit, baru nampak. Okey. Kejap je. Tapi jangan tutup. Fabashshirhum wa khasyar rahman fabashshirhum bimaghfiratin. Maghfiratin. Maghfirah kata terbitan daripada ghafara, yaghfiru, ighfir, maghfirah. Kata terbitan ni hasil. Yang kita nak beri khabar gembiralah dengan keampunan, hasil. Sebab apa dapat hasil? Sebab dia ittaba'a dzikra. Dia ikut Islam, ikut Nabi, ikut Quran, zikra, dalam masa sama wa khasyar rahman. Dia takut pada Allah yang bernama Rahman. Allah yang beri nyawa dia takut. Allah yang beri kebaikan dia takut. Bil ghaib, semasa dia tak nampak, dia takut, maka dia diberi maghfirah. Kenapa dia kata maghfirah, kata terbitan lah maghfirah, kata terbitan. Maghfirah di sini maghfiratin, hasil. Kenapa dia tak kata fi'il madhi ghafara, yaghfiru, ighfir, rabbi ighfir, dan dia sebut fabashshirhum bighafara. Nah, dia tak kata gitu. Fabashshirhum biyaghfir, tak sesuai. Fabashshirhum biighfir, tak sesuai. Paling sesuai fabashshirhum bimaghfirah, iaitu hasil. Masdar ni hasil, dengan satu keampunan daripada Allah, wa ajrin, dan ganjaran yang karim. Ganjaran yang karim. Itu je lah. Jadi anda nak minta diri awal sikit sebab anda ada program pukul 12. Jadi kita Apa beza khasyah dengan khaufun? Okey. Ni penting juga. Di sini dia sebut wa khasyar rahman kan? Takut kan? Takut. Takut juga. Tengok beza dah. Ana kata khasyah, khasyah kan? Khasyah Muhammad Ar-Rahman kan? Khasyah Muhammad Ar-Rahman. Ayat yang lain nak buat ni, anda guna merah. Anda tak guna khasyah, anda guna khafa. Dua-dua mana takut kan? Khafa Muhammad azabah Ar-Rahman. Apa beza? Khasyah Muhammad, takut Muhammad kepada Rahman, takut Muhammad kepada azab Ar-Rahman. Apa beza? Takut pada Allah. Maknanya Rahman ni siapa? Allah lah kan? Allah. Ni azab. Cuma azab dia tak takut pada Allah. Tak, begini. Khasyah biasanya Muhammad ni dia takut kepada zat Allah. Allah tu maha, dia takut kepada Allah. Khafa ni dia bukan takut kepada Allah, takut kepada akibat azab neraka. Kita tak kata khasyah azab Allah, tak.
kita kata khasyah Allah, takut. Contohnya, saya takut pada Muhammad sebab Muhammad ni besar kan, dia nampak menakutkan, dia pun ada macam-macam, tertakut ke dia sebab dia tuang punya segala-gala. Itu khasyah. Kalau khafa, dia suka tumbuk orang, tertakut tumbuk dia tu. Dia tak takut kan? Dia tu tak ada apa, penumbuk dia tu. Kata khasyah tu lebih menyeluruh. Khasyah kepada Tuhan, Tuhan. khafa kepada azab dia, akibat. Gitu. Kalau kita waqina apa ni? Azaban nar kan? Itu bezanya. Kalau khasyah, takut pada Allah tu sendiri. Kalau khafa, takut pada azab Allah. Dua beza. Semua dalam Quran gitu. Saya ada satu soalan. Sabbihillah, sabbahillah. Sucikanlah Allah. kamu nama Allah. Maksudnya Suci nama Allah. kalau dari segi perbuatan ataupun segi tindakan, apa dia? Sabbihi isma rabbika kan. Maknanya kita sucikan Allah dengan semayang, dengan puasa, tindakan kita. Resul tindakan tu, semayang tu maknanya perbuatan. Hati tu kita agungkan Allah, Allah sebagai Rabbil Alamin, dia Tuhan alam. Kita kena iktikad gitu. Allah sebagai Ar-Rahman, dia beri kita. Allah Rahim, dia hidayah pada kita. Allah besok Maliki Yaumiddin. Allah itu suci tu. Suci dari sudut i'tiqad. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid. Itu suci dari sudut i'tiqad. Kita sembahyang suci dari sudut amal kan. Dan kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah dari sudut qaul. Jadi kita tiga-tiga tu kena buat sekaligus. Kalau kita semayang tapi hati kita tak terima, Allah tak terima. Maknanya apa pun i'tiqad, sebut, amalan sekaligus. Dia tak boleh buat tapi hati tak setuju. Itu yang lagi satu tu rumput dan kering dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Apa kaitan rumput yang kering hitam-hitaman dalam surah Al-Ahzab? Al-Ala. Dia macam rumput kering, macam kita matilah, mati. Rumput kering tu makna rumput yang mati. Dia nak kita adakan rumput-rumput kan. Lepas tu dia kata dia dimatikan, kering. Rumput kering ni macam kita lah sekarang ni kering belaka dah. Macam rumput kering. Demo dah. Lepas tu mati. Kan dia dalam tu Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa, dia buat kita macam ni. Fasawwa, dia comel kita. Walladhi qaddara fahada, dia takdirkan kita. Sekarang ni kita ada umur gini. Walladhi akhrajal mar'a, dia beri kita makan minum. Tapi sampai bila? Faja'alahu ghusa, akhirnya kita dirusak, kering kan. Lepas tu kita mati. Surah tu gambaran kenapa kita kena tasbih pada Allah. Sebab kita ni bermula daripada Allah cipta, akhirnya mati jumpa dia. Sebab tu kena tasbih. Nantilah kita jumpa, kita bincang. Hari ni dah muk tak berapa, tak masuk dah. Bukan tuan-tuan, saya pun. Jadi Kita minggu depan hari Rabu juga. okey. Kembali kepada asal. Bukan Selasa, Rabu. Sebab anda bukan emergency pun. Nak tahu je. Nah, kita kembali pada asal. Tak, sebenarnya takut masjid. Masjid dia tak buka hari tu, susah ke. Jadi isu kalau kita boleh selesai je lah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.